Seterusnya Kahar bin Ahmad Kusni, Lojir Masjid Al-Manar, Barisan Al-Mu'ah. Okey, seterusnya Ridwan bin Muhammad, Lojir Masjid Nurul Hidayah, Balik Bajik. Masjid Nurul Hidayah, Balik Bajik, Ridwan bin Muhammad. Seterusnya Kotak bin Buang, Lojir Masjid Sayyidina Ali, Balik Haji Ali. Seterusnya Muhammad Noh bin Tarno, Bila Dewi, Lojir Masjid Ar-Rahim, Balik Bakaran. Seterusnya Zaid ibn Abdullah, Lojir Masjid At-Taqwa, Balik Nawawi. Seterusnya Ahmad Tajal bin Mursi, Lojir Masjid Nurul Iman, Bugis. Seterusnya Muhammad Ibrahim bin Misran, Lojir Masjid Al-Qasar, Semar Barat. Seterusnya Muhammad Daud bin Abu, Lojir Masjid Ubudiah, Balik Limbo. Seterusnya Muhammad Sami'un bin Hamid, Lojir Masjid Balik Bulan, Pekan Balik Jawa. Seterusnya Sa'im bin Ali, Lojir Masjid Sayyidina Omar, Sarambuli Muar. Dan last kali untuk lojir pada hari ini adalah Mat Idrus bin Nia, Lojir Masjid Mutawakil Allah, Balik Masjid Muar. Okey, untuk penggerak dun untuk Dun Maharani bisa jadi pasal. Okey, seterusnya penggerak. Okey, dan seterusnya penggerak masjid Dun Sungai Balang, Hamidun bin Sari. Okey, itu untuk penggerak Dun, penggerak masjid untuk setiap Dun. Okey, ini saya panggil untuk yang bahagian pengurusan masjid pula. Okey. Okey, untuk penerima sumbangan jubah untuk Masjid Sultan Ibrahim. Okey. Masjid. Okey, nama pertama Abdul Aziz Abdul Mek. Baju bela kalau korang siapa yang nak dapat dah ada dekat butik. So korang boleh je pergi dekat butik Prima Valley dekat Hostia Bangi. Okey, so tu daripada Masjid Ibrahim. Seterusnya untuk bahagian pengurusan Masjid dan Surau. Okey, pertama sekali saya panggil Siti Hajar Kamari. Seterusnya Widat Farhana binti Abdul Halim. Seterusnya Faziani binti Rahman. Seterusnya Hajah Mariamah binti Kamijan. Apa sini? Ada lagi Al-Kausar Semarang Barat. Fauzi